Pada tanggal 22 September 1989, sebuah tragedi besar melanda sebuah madrasah di Gua Cempedak, Kedah. Nama madrasah itu ialah Madrasah Taufiqiyah Al-Hairiyah Al-Halimiyah, tetapi masyarakat setempat lebih mengenalinya sebagai Pondok Pak Ya, bersempena dengan pengasasnya, Allahyarham Tuan Guru Haji Yaakob Hashim. Malam itu, suasana asrama pelajar begitu tenang. Lebih 100 pelajar menghuni bangunan kayu 2 tingkat yang menjadi asrama utama. Ketika itu, jam menunjukkan sekitar 12.30 tengah malam. Kebanyakan pelajar sudah pun nyenyak tidur selepas seharian menghafaz Al-Quran dan mengikuti pengajian agama. Menurut laporan saksi, api dipercayai bermula dari tingkat bawah asrama. Ada yang mengatakan ia berpunca daripada litar pintas elektrik, manakala ada juga versi yang mendakwa ia disebabkan oleh pelita minyak tanah yang terjatuh. Dalam sekelip mata, api yang kecil bertukar menjadi marak kerana struktur bangunan diperbuat daripada kayu dan papan. Pelajar yang tidur di tingkat atas terperangkap. Jalan keluar yang sempit hanya melalui tangga kayu telah disambar api terlebih dahulu. Mereka yang tersedar cuba menyelamatkan diri, namun asap tebal dan kepanasan membuatkan keadaan menjadi panik. Penduduk kampung berlari ke arah asrama sebaik melihat api menyala besar. Mereka cuba memadamkan api dengan baldi air dan paip getah, namun api terlalu kuat. Ada yang cuba memecahkan tingkap untuk menyelamatkan pelajar, tetapi ketika itu, sebahagian besar sudah terperangkap. Jeritan meminta tolong bergema di tengah malam itu. Ada pelajar yang sempat melompat keluar melalui tingkap, lalu terselamat dengan kecederaan, namun ramai yang masih terkepung tidak mampu keluar. Apabila pasukan bomba tiba, bangunan kayu itu sudah hampir hangus sepenuhnya. Api berjaya dipadamkan, tetapi suasana yang tinggal hanyalah abu dan bara. Dalam tragedi tersebut, 27 orang pelajar berusia antara 13 hingga 19 tahun terkorban. Kebanyakannya pelajar tahfiz yang sedang menuntut ilmu agama. Jenazah mereka ditemui dalam keadaan menyayat hati. Ada yang berpelukan sesama sendiri, ada yang cuba melindungi rakan, dan ada yang ditemui berhampiran pintu keluar. Tragedi ini mengejutkan seluruh negara, apatah lagi kerana ia berlaku di sebuah pusat pendidikan agama yang begitu dihormati. Berita kebakaran Pondok Pak Ya mendapat liputan luas di akhbar dan televisyen. Ribuan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Jenazah para pelajar dikebumikan di tanah perkuburan berdekatan dalam suasana penuh sebab. Perdana Menteri ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, turut menyampaikan rasa duka cita mendalam dan menekankan kepentingan aspek keselamatan di sekolah serta pusat tahfiz. Tragedi ini membuka mata banyak pihak tentang keperluan sistem keselamatan kebakaran yang lebih ketat, terutamanya di madrasah dan sekolah agama rakyat. Hingga ke hari ini, Pondok Pak Ya masih berfungsi sebagai pusat pengajian Islam yang disegani. Namun, tragedi 1989 itu tetap meninggalkan luka mendalam. Ia menjadi pengajaran betapa pentingnya aspek keselamatan walaupun di tempat yang dianggap suci dan tenang. Generasi muda mungkin tidak lagi mengingati peristiwa ini, tetapi bagi keluarga mangsa dan masyarakat Gua Cempedak, malam 22 September 1989 adalah malam yang tidak akan pernah dilupakan. Tragedi Pondok Pak Ya adalah antara tragedi kebakaran asrama terburuk dalam sejarah Malaysia. Ia mengorbankan 27 insan muda yang berjuang menuntut ilmu agama. Kisah ini seharusnya diingati bukan sahaja sebagai tragedi, tetapi juga sebagai peringatan tentang keselamatan dan penghargaan terhadap pengorbanan generasi terdahulu. Kerana sejarah bukan sekadar untuk dikenang, ia juga untuk mengajar kita agar tidak mengulangi kesilapan yang sama. Sekian saja untuk kali ini. Sokong channel ini dengan menekan butang subscribe dan loceng bagi update video-video menarik seterusnya. Terima kasih dan jumpa lagi.